Bila kita cakap kita ni ada anxiety ke, ada depression ke kan, nanti orang kata macam tak cukup iman, solat lah. Nama saya Dr. Atif Yusof. Saya memang pakar anxiety. Saya kaji macam mana anxiety tu itself. Saya juga kaji macam mana turn anxiety tu jadi ability. Doktor nak tanya, kalau macam contohnya kan, especially lah dalam komuniti umat Islam kan. So bila kita cakap kita ni ada anxiety ke, ada depression ke kan, nanti orang kata macam tak cukup iman kan. Macam solat lah, baca Quran lah, baca Quran kan. Like all this zikir kan. So macam mana kita nak mengharmonikan between agama dengan sains. Okey, bagus. Okay. Sebenarnya macam ni. Sebenarnya badan kita, kalau kita tengok keperluan Maslow, Maslow hierarki ni adalah keperluan badan kita. Ada satu triangle ni very famous. Okay. So base yang paling bawah sebenarnya ialah kasih sayang, makanan, keselamatan. Sepatutnya masa kecil-kecil lah kita didik dia. Dan benda tu akan kekal. Maknanya kita perlu benda ni dalam triangle tu. Dia tinggi, dia makin memuncak. Spiritual adalah salah satunya. Tapi kita tak cakap it's a belief system lah yang you kena ada. Okay, so nak harmonikan ni kita kena percaya. Saya selalu cakap yang agama ni yang tanggungjawab. Okay, bila kita cakap pasal agama lah, regardless of agama, sebab saya yang datang jumpa saya campur-campur. Alright, agama macam-macam, ada yang tak ada agama, ateis kan. Jadi saya cakap belief system ni saya kata kena ada. Tanggungjawab you kena buat. Maknanya kalau dia suka okay, tadi iman ke apa, kadang-kadang komen tu terlalu ekstrim, menyebabkan kecil hatilah. Orang ada yang offended kan. Sebab otak kita ni unik tau. Ni saya cakap otak kita unik. Bila kita cakap, for example orang meninggal, kita jumpa, ni selalu terjadi ni. Bila orang meninggal kita visit, sabar. Sebenarnya otak kita cakap, apa kau cakap apa tak sabar Itu otak kita. Ya, betul. Ayat yang betul, bila kita nak seorang sabar bila meninggal ni, sebenarnya kita kena cakap macam ni. Saya yakin awak ni seorang yang sabar. Saya pun tak sekuat awak. Otak kita ni ada mirror neuron lah. Dia macam akan project otak tu macam reject tu. Macam cakap, so kau nak cakap apa tak sabar? So therefore bila kita cakap pasal agama ni, nak harmoni ni, kita kena ajar, okay, agama ialah agama, you kena buat, ia tanggungjawab. Tadi macam tak stabil sebab apa tau, katakan kita dah pemberat dia kat religion saja, baca Quran nanti hilang anxiety you. Tapi yang scientific part kita dituntut juga untuk mencari orang kata penyelesaian lain.